Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, untuk ibu bapa, saya nak bagi satu tips bagaimana kadang-kadang kita nak tegur anak-anak kan, kita tak nak gaduh dengan anak, nanti anak-anak merajuk ni kita pun tak boleh nak handle kan dengan cabaran Gen Z. Saya nak beri satu doa yang ibu bapa boleh bacakan dengan membayangkan muka anak kita, dan Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala akan mengubahnya. Anda boleh rujuk pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15 saya bacakan daripada wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hingga akhir itu. Di tengah-tengah ada ayat qala rabbi auzi'ni, bermula daripada rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu faslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, daripada Rabbi auzi'ni sampai wa inni minal muslimin. So, ketika doa itu, ketika anda sampai saja baca doa, tak kisahlah lepas sembahyang ke atau baca ayat Quran, boleh jadi sebagai surah dalam bacaan kita. Okey, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu fa aslih li fi zurriyyati, sampai fi zurriyyati itu bayangkan muka anak kita yang kita rasa yang pening ke, yang degil, yang tak berdengar kata kan. Bayangkan muka dia, sambung. Jangan sebut nama dia, nanti kita menambah ayat lain Al-Quran salah. Bayang saja. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi insya-Allah Taala dalam ayat itu ialah fa aslih li, maka sempurnakanlah, transform, ubah anak-anakku ya Allah. Ini doa yang kita boleh amalkan. Ataupun jadikan surah-surah dalam lepas solat kita, solat yang zuhur ke sembahyang asar ke kan, yang kita baca seorang-seorang selepas Fatihah, amin tu baca Rabbi auzi'ni an ashkura sampai habis. Ketika sampai saja fa aslih li fi zurriyyati, bayangkan muka anak kita, insya-Allah Taala. Saya dah amalkan daripada lebih kurang 15 tahun dah, daripada universiti dulu. Jadi alhamdulillah, itu semua rezeki Allah SWT. Jadi tuan-tuan boleh amalkan. Saya rujuk pada surah Al-Ahqaf juzuk 26, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, bermula dari Rabbi auzi'ni sampai minal muslimin. Ketika sampai ayat fahsah li fi zurriyyati, bayangkan muka anak kita. Insya-Allah mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.